Kau ingat tak bengkel dia dekat mana? Takkan kau tak ingat? Dan kau nak mengelabar ni, kenapa? Aku nampak dia. Aku nampak dia. Kau nampak siapa? Jap. Hei, ini tempat tadi. Asal kau patah balik sini, ya? Mak On, aku rasa kan kita ni sebenarnya tengah minyak. Kau rasa tak apa yang aku rasa? Aku dah lama dah rasa apa yang kau rasa. Apa yang kau rasa? Yang kau rasa tu lah. Aku rasa kau buka phone, buat konten. Hai, dalam keadaan macam ini pun kau nak suruh aku buat konten? Dalam keadaan macam ni lah kau kena buat konten. Kau nak suruh aku buat konten apa? Pasal hantu? Hantu apa pula? Kau buat konten pasal kalau mekanik bagi kereta buruk ni, jangan ambil. Menyusahkan orang. Mak On, tadi aku nampak dia tau. Kau nampak siapa? Pak Sukrina. Bukan, Pak Sukrina dah mati ke? Memanglah dia dah mati. Maksud kau nampak hantu Pak Sukrina? Jadi betul lah cakap si budak Hana tu? Jadi hantu? Bukan kau duduk sebelah aku ke? Kau mimpi. Bukan. Sumpah, Mak On. Aku nampak dia 2 kali tau. Satu dekat Jangkrik, satu dekat sesi minyak sana. Sesi minyak? Sesi minyak yang kau buang air tu. Semasa pula aku buang air? Kenapa kau matikan? Aku nak pergi buang air lah. Bukan kau dah buang air ke? Bila masa? Alah. Kau takkan boleh balik. Cik Ana, betul Cik Ana kata. Kat sini ada hantu Pak Su. Dah tu cepatlah kasih settle. Settle apa? Settle hutang. Hutang apa? Hutang nyawa dibalas nyawa. Mana hantu bapak kau? Lepas tadi kita orang tak tunggu tak muncul-muncul. Borak lebih lah kau ni. Mak On, tadi kan sebelum kita tak boleh start, aku sebenarnya nak cakap ni. Kau perasan tak? Dari tadi kita gerak, kita masih lagi pusing-pusing dekat kawasan yang sama tau. Kau perasan tak, Mak On? Hentian Greek keluar, masuk pekan. Hentian Greek. Kau tak perasan ke, Mak On?
Okey. Engkau buka wis. Cari kedai mamak 24 jam. Kita lepak minum-minum baik kat ni. Kalau ikut ni ada mamak 24 jam. Kau buat kereta lah, aku tunjuk jalan.